Welcome to FS Family. Cara aku, cara hampa, cara hampa. Hello, hi hampa. Welcome back to FS Family. Cara aku, cara hampa, cara hampa. Okey hampa. Daripada FS Family, kami nak ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Kami minta maaf, minta ampun kalau kami ada terkasak bahasa, ada kekurangan, serba-serbi. Kami minta maaf. Halalkan makan minum kami. Macam dah pernah jumpa dengan hampa. Okey, so nasihat kami kepada sahabat-sahabat di luar sana, mana yang on the way balik atau mana yang on the way nak pergi raya, berhati-hati di jalan raya. Sama juga dengan kami doakan hampa dipermudahkan. Semoga raya tahun ini lebih bermakna untuk kita semua. Okey, jangan lupa hampa tengok video kami daripada awal kami nak balik kampung. Kemeriahan kami berada di Perlis beraya macam mana. Hampa nak tengok, hampa kena tengok video ini sampai penghujung rancangan. Penghujung rancangan. Okey, akhir sekali aku harap hampa enjoy dengan video kami kali ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Dan akhir kata, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada FS Family. Alhamdulillah, okey. Tahun ni kita beraya dekat Perlis. Jadi macam biasa, preparation sebelum kita gerak besok, kita punggah dulu dalam kereta. Ayuh. Jom balik kampung, jom balik raya, ketawa bermesra bersama keluarga tercinta. Jam dah, Mak Haji. Macam mana? Pukul berapa kita sampai? So kita orang tak lalu highway yang yang biasa tu. So dia bawa lalu WCE. Tapi WCE tu dia akan cross dekat Kuala Selangor Rawang ni lah, jalan dalam tu. Jadi bila lalu kampung tu kan ada traffic light kan. Jalan dalam tu ada traffic light. Macam ni lah. Jauh juga tu. Kau tengoklah merah je tu kan. Tak apalah, Guano hadap je lah baju. Kata nak kelip-kelip kampung. Okay, jom kita tengok berapa jam perjalanan daripada Shah Alam ke Perlis. Kalau tengok pagi tadi 5 jam je, 5 jam lebih kita tengok. WCE tahu apa. Okay, jom. Jom balik kampung, jom balik raya, ketawa bermesra bersama keluarga tercinta. Jom balik kampung, jom balik raya, ketawa bermesra bersama keluarga tercinta. Dibagi mulia bersyukuran, doa serta harapan, bersyukurlah kita ke atas rahmatnya. Okay, Mak Haji. Kita dah habis highway WCE sampai ke Taiping. Masuk-masuk Mak Haji. Terus layan jam. Terus layan jam apa. Tengok. Tapi okey lah, kita dah banyak potong jam dekat Tapah tu. Lepas tu dekat Tapah, apa tu nama tu? Yang banyak lah tadi tu orang kata. Tapi ngadak juga lah jam cakap. Tapi bila sampai Taiping pun kami kena hadap jam.
Makin lancar. Hai. Tadi tu apa disebabkan ada accident, motor accident. So kita doakan tak ada apa-apa insya-Allah. Sebab dia terkacau lalu Itulah mungkin so alhamdulillah jalan lancar. Ayo kita teruskan perjalanan. Ayo, lagi berapa jam ni? Jom apa tunggu. Jom balik kampung, jom balik raya, ketawa bermesra bersama keluarga tercinta. Jom balik kampung, jom balik raya, ketawa bermesra bersama keluarga tercinta. Di balik dunia bersyukuran, doa serta harapan, bersyukurlah kita ke atas rahmatnya. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya setelah 8-9 jam kami di dalam kereta, akhirnya kami dah sampai ke Perlis. Perlis Indra Kayangan. Alhamdulillah. So dekat sini untuk kawan-kawan sahabat-sahabat yang ada di KL area, kalau hampa nak pergi balik Perlis atau Kedah atau Penang, Perak, kita kena lalu WCE, okey? Kena masuk Lebuh Raya WCE and then potong ke Taipei. Yes. Dengan cerita yang dekat lalu highway tu masih jam. Apa khabar semua tu? Okey ke? Okey, belagak. Highway Plus. Dengarnya kan jam. Alhamdulillah. 8-9 jam ni pun sebenarnya dah kebas pungkok juga ni weh. Tak rupa orang dah. So, jom. Hampa seterusnya nantikan kemeriahan kami beraya di Perlis. Bye. Adik, akhirnya kita kat mana? Sampai juga. Kat mana ni adik? Kat mana? Perlis. Wah, adik tolong bangun tidur sampai dah terus. Akhirnya, yes, kami dah sampai ke kampung halaman Bang Haji. Kampung halaman Bang Haji. Kampung sudah balik, hampir sampai. Balik, Yeay, kami dah sampai ke kampung halaman kami. Yeay, dah sampai. Akhirnya alhamdulillah setelah 9 jam korang, kami dah sampai ke kampung halaman kami. Yeay. Apa tunggu? Ada siapa dekat rumah? Siapa Syafiq? Okey, hari ni kami berbuka puasa. Ni ayam gepok. Hari ni kita gantung buat ni. Ayam gepok Sultan. Aku nak tunjuk apa? Surprise dekat Kanga ada apa? Sekejap aku tunjuk apa. Okey, tadi aku ada cerita kat hampa kan. Aku ada habak kan. Ada something new dekat Kanga ni. Nampak tanpa Kanga Mall. Wow, Perlis ada mall. Yeay. Kanga Mall. So, memandangkan raya hari Sabtu, jadi besok ada puasa lagi. Ayuh, kita carilah apa yang ada di dalam Kanga Mall. Jom. Mereka kata 5 minit je dah sampai dah. Kedai tak banyak tapi boleh bagi ada. Jom. Apa? Perlis jam. Perlis jam. Baji. Pengumar Perlis jam. Ni apa? Duk Syah Aleh jam. Duk Perlis jam. Lagu mana ni? Apa? Gila apa? Lah ni kan dekat Kanga, ada Kanga Jaya tau. Kanga baru lah. Pekan dia kat situ lah. Macam ada macam-macam lah. Ada zoo, sebab tu ada lah Bazaria dia tu. Ada lah mall kat situ, Kanga Mall. Dah maju setelah 2 tahun kami tak balik. So kami balik kampung dah. Jam juga serupa dekat Shah Alam ni apa cerita. Ya. Tak tenang. Ya abang, lagu mana bang? Betul. Bila je tak jam mangan ni. Aduh, macam tu lah apa. Dah biasa lah orang kata. Jadi layankan je lah Abang Haji nak macam mana.
Lepas ni kena pergi duduk bulan-bulan. Duduk kat bulan. Aduh, inilah apa kemeriahannya kan. Bila orang balik kampung nampak sangatlah ramai yang anak perantauan. So bila cuti panjang hari raya, public holiday ke apa, baru jam. Barulah nampak Kanga ni meriah. Gitu. Kalau dia ada 8 orang lah. Dia pun cakap 8 orang. Tengok berapa orang ni. Orang mana 8 orang. Mitos semua. Aduh, siapa cerita ada 8 orang? Semua satu Malaysia cakap boleh ada 8 orang. Kita semua orang. Aduh, macam ni lah. Macam tengok Indah. Berbuka last Haji sebelum raya. Inilah kemeriahan hari last kami berbuka di sini. Esok dah raya. Ya, esok dah raya ke abang? Habis 30 hari abang berpuasa. Berjaya tak? Berjaya, ye. Alhamdulillah. Bang Haji cukup ke Abang Haji 30 hari puasa? Cukup cukup. Selamat berbuka hampa. Rendang in the making. Oh, kau. Kenapa ada yang sambil berdentam-dentung. Kemeriahan. Si ada speaker. Orang ni nak. Okay, time untuk kita main bunga api. Merendang dah settle. Time untuk kita main bunga api. Ayo. 3 kucing berlari. Dah dapat kesayang. Hey, ucapkan Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah. La ilaha illallah wallahu akbar. Jangan bagi makan Abang Haji. Makan lambat sangat. Makan, makan dulu. Makan. Jemput makan po. Nyam 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 sedap nyam. Banyak masak cakap apa? Okey. Tahu tak tengah record? Tengah record. Tengah record. Mina dengan pemakan. Dia kena ikut keadaan. Bapak duduk depan ni pula. Itu dia macam banyak tu. Ha? Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Kami anak-anak cucu cicit Sazali dan Numala ingin mengucapkan jodoh di hari raya dah dapat kesayang. Hey, ucapkan selamat hari raya dulu, kemudian nanti datanglah jodohku. Bersalaman bermaafkan pada dunia, ikhlas jodoh lebaran kan datang juga. Okey, ni nak pergi mana ni? Matok. Rumah Tok Jang. Sekarang pukul 10. Sekarang pukul 10 masih beraya lagi hampa dengan baju yang utuh lagi. Isyal, ayat Warna Panoh. biru. Dia habis. Abang Isyah, kita nak raya mana ni? Cakap, Riana. Raya dekat rumah Tok Jang. Okey, apa ayat kita bang? Cara aku, cara apa? Cara hampa bang. Selamat Hari Raya. Daripada Shah Alam tu memang dah besi itu terus. Tapi dia keluar tadi. Dok, yes. Raya kedua hampa hari ni. Sekejap je dah raya kedua. Seperti biasa kalau raya kedua, kami memang jamu bihun sup legend. Daripada arwah mak masih ada lagi. Memang raya kedua memang bihun sup legend. Jadi bila arwah mak dah tak ada, kakak ipar dengan abang Bang Haji lah menjadi tuan rumah. Kami ni pembantu chef je. So kalau hampa nak rasa bihun sup legend walaupun tak sama dengan mak, arwah mak, adalah sikit-sikit mak turunkan. Gitu. Makan-makan hampa. Seandainya ku diberikan peluang, ingin ku merasakan kenikmatan kemanisan hari raya. Jika masih kalau sudah mari beraya, selamat hari raya semua ku ucapkan kepada dunia. Pelita pun dah menyala, tengah tunggu datang sana saudara. Selamat hari raya semua. Jikalau dinda ingin beraya, Mari bertandang ke rumah kanda. Ketipang sayang, duit raya sedapat saya. Kalau sudah mari beraya. hey, ucapkan selamat hari raya dulu, kemudian nanti datanglah jodohku. Bersalaman bermaafkan pada dunia, ikhlas jodoh lebaran kan datang juga. Dengar baduk berbunyi, sayup bergema di subuh sunyi, memanggil kepada muslimin segera berbakti kepada ilahi.